Saya takut nak pergi hospital sebab pengalaman kena marah dengan nurse. Dia kata saya mengada-ngada. Masya Allah. Wak, bila kita mengandung ni, dan kita kalau ada apa-apa masalah memang kita kena check. Contoh macam baby kurang bergerak ke, kita kena pergi check. Kalau kita nak bersalin, ada tanda bersalin ke, contraction ke, pecah kita bangkai, kita memang kena pergi check. So, awak fikir macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak melahirkan baby yang sihat, yang sempurna. Andai kata apa-apa, awak akan pegang dengan tu. Awak nak tengok baby awak lahir sihat dan sempurna. So awak kena pergi check. Awak doalah, ya Allah Tuhanku, semoga bila aku pergi check nanti, aku mendapat doktor dan juga staff nurse yang boleh membantu aku supaya aku boleh bersalin dengan lebih mudah sekali. Awak kena kuat semangat, awak kena kuat semangat. Macam mana cabaran sekalipun, awak kena hadap juga. Okey, so good luck, moga dimudahkan urusan awak untuk bersalin. Nanti awak bolehlah masuk kelas dengan doktormu, kelas rahsia mudahnya bersalin. Dalam tu kita akan belajar macam mana redykan emosi, fizikal kita supaya kita bersalin dengan sangat bahagia sekali. Kalau awak nak join, awak boleh DM je. InsyaAllah nanti kita jumpa dalam kelas. Setiap bulan akan ada kelas, kita akan belajar supaya kita bersalin dengan best. Jumpa dalam kelas. Bye. Assalamualaikum.